Sembahyang sesudah bersugi, kita sugi dulu kan, terlebih afdal daripada 75 sembahyang. Bahasa kan? Ya, hamsin wasabin, 75 sembahyang dengan tiada bersugi. Dia kata apa tu? Afdal bukan sama. Kalau sama pun nak besar dah. 75 sembahyang dengan tak ada sugi. Lepas tu arwah tuan guru kita Muallim Haji Abdul Wahid, ya, habis tidak pun nak semayang tu, tak ada benda, dia ambil dia punya baju. Ambil baju dia lalu. Ambil apa? Ambil makna sugi. Sebab kelebihan dia besar. Ya. Tapi syarat benda tu mumpasil lah, benda bercerai. Benda yang dia alat sugi ni mesti mumpasilun, dia bercerai daripada tubuh kita. Maknanya kalau kita guna mutasil tak dapat kelebihan. Mutasil jari sendiri. Jari tak boleh sebab jari itisal dengan kita. Dia mesti benda berasing. Ya, kecuali jari orang boleh kita pinjam je. Boleh share anak-anak. Jari anak tak boleh share, tak dapat. Yang tak afdal. Dia pula kata dia yang tak pula lah, seorang sekali. Ya, macam-macam kan.